Ranking FIFA bukti segalanya, Malaysia tersandung isu keturunan, Thailand negara ASEAN lainnya melonjak. Namun, sebelum kita teruskan perbincangan, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat terkini mengenai pasukan kebangsaan setiap hari. Kenaikan mendadak timnas Thailand bukan berlaku secara kebetulan, ia hadir ketika negara lain sedang bergelut dengan isu dalaman yang memberi kesan langsung kepada prestasi dan ranking FIFA. Bagi timnas Malaysia, kejatuhan ranking bukan sekadar disebabkan keputusan di atas padang, tetapi turut dikaitkan dengan isu status pemain keturunan yang menimbulkan implikasi besar. Kekalahan secara keputusan rasmi, forfeit, jelas menghukum pasukan, mengakibatkan kehilangan mata penting dan menjunamkan kedudukan dunia. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, perbezaannya cukup ketara. Timnas Indonesia misalnya, walaupun agresif menggunakan pemain naturalisasi, mereka lebih berhati-hati dalam aspek dokumentasi dan kelayakan agar tidak berdepan tindakan disiplin. Timnas Vietnam pula kekal konsisten dengan pembangunan pemain tempatan yang tersusun, menjadikan prestasi mereka stabil tanpa gangguan isu luar padang. Manakala timnas Thailand terus menjadi penanda aras di rantau ini, menggabungkan pengalaman, struktur liga yang kukuh dan pengurusan pasukan yang lebih profesional. Apa yang lebih menarik, reaksi penyokong juga berbeza. Di Thailand, peminat melihat kenaikan ranking sebagai hasil kerja jangka panjang. Di Vietnam dan Indonesia, sokongan kekal padu kerana hala tuju pasukan jelas. Namun bagi Malaysia, isu sanksi pemain keturunan ini mula mencetuskan perdebatan hangat, bukan sahaja tentang prestasi, tetapi juga kredibiliti pengurusan bola sepak negara. Kesimpulannya, ranking FIFA bukan sekadar nombor, ia adalah refleksi keseluruhan ekosistem bola sepak dari pengurusan, pemilihan pemain, hingga disiplin pentadbiran, dan buat Malaysia, ini mungkin titik paling kritikal untuk melakukan reset sebelum jurang dengan negara jiran menjadi semakin sukar dikejar. Silahkan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.